Assalamualaikum. Oh lama itu tak tengok klik dah. Hari ni kita beli gun ni, beli apa? Lucing. Hari ni kita ambil lucing ni kat mah kita buat Pak Pet lucing. Cara lagu mana tu kita mari tengok sekali. Pas belum nak tengok jangan lupa tolong tekan like ke cewek kita tak dah. Bagai yang kita pakai ke. Baru putih, daun lima, kuah, kunyit hidup, belacan, cili api. Lepas tu kacang panjang. Hak sagi apa dah? Ladam nah dia. Lepas tu bawang merah. Kali ni bawang merah tak ada. Kita pakai kodah hak ada dah. Lepas tu kita ambil barang kita ni kita brand semua dah. Lepas tu kita ambil barang hak saat ni dah bawang putih dengan kuah ke apa buh masuk dah. Kacang panjang tu kita tak payah buh lagi dah. Kita buat buh kita buh lucing tadi masuk. Belum kita nak brand kita buat air masuk sikit dah agak-agak dah. Jangan banyak sangat, jangan sikit sangat dah. Lepas tu kita pergi brand dulu. Agak terlaik dah kan kita pergi tumis je pula dah. Makan yang mudah-mudah baik kapal-kapung. Tapi hari ni kat mah kita buat dah okey kita dah. Tengok resipi orang lain tak dah. Lepas tu kita mai tengok cara buat Pak Pet lucing hak kat mah dia. Resipi tak sama kita baik lain kat mah baik lain. Hari ni kita mai tengok cara hak dia dah. Lepas tu mai tengok sekali lagu mana dia buat dah. Mula-mula tu dia minyak masuk dah. Lepas tu dia buat kakak hak yo gapo yo tumis tu hak yo brand hak ni. Belik muka tak awak klik lama kecek. Lepak dah. Lepas tu kita tumis dulu lah. Kita tumis dulu. Tumis di pecah ni ah. Tumis pecah ni dah. Pak Pet yang moleknya itu tumis pecah minyak dulu belum itu nak buat sakar gapo kakah yo ada. Wasak ni. Jadi apa ni? Ni boleh dah. Sebab ke Pak Pet, kakak Pet terpecah minyak lah ke? Kita berapa nak masuk? Boleh cing. Oh, jadi lucing ngeting apa lucing. Lepas tu buat mana? Orang je. Orang biar terluki masak. Lepas tu kita mai tengok kakah yang gopo tu yang bakar dah. Kakah yang gopo mula-mula? Selagi. Selagi. Soali bang gopo sejawa soali. Pak kalau kita panggil tak kena jumpa komen ayat ni dah. Lepas tu gopo pula? Becing. Becing kau dah becing dia. Lepas tu gopo pula? Saka. Pakai studio lebih. Ada mau tanya saka dah. Bahasa Mali tak silap panggil gula dah saka dah. Saka bahasa Taning. Gula bahasa Mali dah. Lepas tu apa? Gare. Gare koda dah. Kakak yang lebih dah. Kakak yang koda ni yo. Kakak yang tak banyak ni. Sejawa apa dah? Gula, garam, aji. Tak reti kakak ya. Lepas tu terasa dulu, kita terasa dulu tengok dia. Mana-mana itu terasa tu? Lah mana ni? Kita mau terasa Pak Pet kat mah dah tengok lah mana dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapa dah? Dengan sedap dah cukup. Lepas tu berapa? Kacang panjang. Lepas buat kakak tumis kakak bersiap buat kacang panjang masuk dah. Menu ni kita nak terjadi semua dah. Kalau pio hok nak terawak boleh kita terawak tengok dah. Berapa pula? Dah 5 puluh. Lepas tu dia perlu dah 50.
Dah 5 purut ni terperlu tika dekat-dekat nak kek dah tak? Supaya kita agak kita bawa atau nak kek kita perlu dah 5 purut masuk dah. Boleh tak? Oh, sedap. Papik beluk kita. Papik beluk pula. Papik lucing. Oh. Nak kek dah. Oh, sedap ni. Papik lucing ni. Lalu papik beluk sedap lagi papik beluk. Ada papik lucing ya dah. Oh. Makan nasi panas-panas jadi ni. Cuma dah. Ni papik lucing tu sudah lah. Oh, ya atau menu ni makan nasi panas-panas ni. Jadi very good. Aduh, apa tu kalau pion nak terawak boleh kita terawak tengok deh. Kalau tak faham apa boleh komen tanya bawah dah. Kalau kita nampak insya-Allah kita jawab deh. Lepas tu jangan lupa tolong tekan like ke share kita dah.